Jodoh yang baik, yang faham agama, yang bertanggungjawab, yang semua-semualah, semua-semua yang Faz doa tu, insyaAllah mudah-mudahan Allah makbulkan doa Faz. Yang sayang Faz, sayang Fatimah kan, yang buat kita happy, bahagia, tenang, dan boleh orang kata bahagia, susah, senang sama-sama. So, perlukan, betul ke? Kenapa haters nak masuk bila cakap pasal jodoh saya? Kenapa nak marah-marah saya? Jodoh saya lah, doakanlah yang terbaik. Kenapa marah-marah saya? Kan? Itu bukan urusan anda semua, itu urusan Allah, urusan saya. Doalah yang terbaik untuk Faz dan Fatimah, kan? Tak apa, biarkan je. Kita jangan layan mereka itu. Bersihkan hati kita, jaga hati kita, dah cukup. Yang lain biarkan. Anak kepada pelakon Nur Fazura iaitu Nur Fatimah Aisyah menyorot perhatian apabila menyatakan dirinya terbuka untuk menerima sosok bapa yang baru dalam kehidupannya. Menerusi potongan video TikTok, Fazura dan Fatimah dilihat menjawab beberapa soalan netizen ketika melakukan sesi secara langsung. Antara soalan yang ditanya termasuklah sekiranya kanak-kanak berusia 5 tahun itu mahukan dadi baru. Nak, jawab Fatimah. Fatimah kata dia nak pilih sendiri. Fatimah kena approve dulu, tambah Fazura. Dalam pada itu, Fazura atau nama sebenarnya Nur Fazura Sarifuddin turut meminta orang ramai untuk mendoakan yang terbaik buatnya dan Fatimah. Kenapa haters nak masuk live dan marah bila cakap pasal jodoh saya? Jodoh saya lah, doakan yang terbaik. Itu bukan urusan anda semua tetapi urusan Allah. Doalah yang terbaik untuk saya dan Fatimah. Kekawinlah tu bukannya apa tu, bukannya urusan sesiapa kan, itu adalah ketentuan Allah. So apa yang terbaik untuk Faz, hanya Allah yang boleh menentukan, bukan orang lain. Okay? Jodoh Indonesia, yang mana tahu ya, mungkin ya, mudah-mudahan amin kalau itu yang terbaik, yang diredai Allah. Yang kita nak hanyalah redha Allah. Jodoh yang Allah redai, jodoh yang baik, yang faham agama, yang bertanggungjawab, yang semua-semualah, semua-semua yang Faz doa tu, insyaAllah mudah-mudahan Allah makbulkan doa Faz. Yang sayang Faz, sayang Fatimah kan, yang buat kita happy, bahagia, tenang, dan boleh orang kata bahagia, susah, senang sama-sama. So, lamanya dunia akhirat. Amin. Tak payah